Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ayam tiram Thai. Jom kita start. Okay, first kita tumbuk 5 ulas bawang putih dengan 6 biji cili. Lepas tu masukkan 1 sudu sos tiram, 2 sudu sos ikan, 3 sudu gula, perah 3 hingga 4 biji limau nipis. Lepas tu masukkan daun ketumbar. Tu je lah. Sos ni memang seri sedap weh. Housemate aku ada hari makan benda ni. Okay, untuk ayam kita gaul ayam dengan garam sikit. And then kita perlukan kicap manis pedas dan sos tiram masuri. 2 botol ni wajib ada kat rumah aku hari-hari. Yang sos tiram tu aku guna untuk buat sos dengan perah ayam lah. Yang kicap pedas tu makan dengan telur nasi putih pun dah boleh buat sahur. Okay, so kita gaulkan ayam tadi dengan 5 hingga 6 sudu sos tiram, 1 sudu kicap manis pedas tu, and then masukkan minyak masak sikit. Lepas tu gaul and then bakar dalam air fryer pada suhu maksimum 200 degree Celsius selama 20 minit. And dia keluar crisp. Sedap weh ayam ni, serius aku tak tipu. Kalau aku ada kedai Tom Yum, aku tak jual benda lain dah. Aku jual benda ni je. Selamat mencuba.